ingin menasihati saudara-saudari sekalian bahawa kejayaan memerlukan ilmu pengetahuan yang meluas di samping usaha dan komitmen yang tinggi dan berterusan. Ini amatlah diperlukan apatah lagi ketika mana negara menghadapi persaingan global yang penuh cabaran, dan keadaan ini juga menuntut golongan muda dan belia agar sentiasa menjalankan tugas dengan meletakkan pegangan agama, moral dan nilai-nilai murni sebagai pedoman. Semangat yang positif dan penuh komitmen untuk bersama-sama mendukung transformasi negara. Saya juga telah difahamkan Majlis Belia Selangor semakin aktif dan konsisten dalam melaksanakan pelbagai aktiviti untuk pembangunan generasi muda dan belia di Selangor khususnya. Sebagai contoh, program MBS Job Fair yang dianjurkan pada awal tahun ini telah memberi peluang pekerjaan kepada lebih 3,000 anak-anak muda yang sedang mencari pekerjaan di negeri Selangor. Saya juga berasa bangga kerana Majlis Belia Selangor telah bekerjasama dengan One Malaysia for Youth atau IM4U di dalam menganjurkan program Showcase Anak Muda. Showcase ini bertujuan untuk menjayakan kempen Save Palestine dan juga drug free di seluruh negeri Selangor. Majlis Belia Selangor turut menganjurkan seminar anak muda aset negara yang bertema membudayakan sukarelawan Belia Selangor bertujuan memupuk semangat sukarelawan dalam kalangan para belia. Thank you.